Assalamualaikum dan salam sejahtera. Depan saya ni adalah sebuah skuter yang bersaing dengan skuter-skuter lain dalam kelas dia. Tapi untuk motosikal ini harganya lagi murah dan dia merupakan skuter yang memiliki kapasiti enjin yang paling besar. Inilah dia QJ Moto AX 200S. Untuk tunggang uji pada kali ini saya bukan seorang, ada dua orang rakan saya. Jom kita jemput dia. QJ AX 200. Yeah, betul. So mula-mula nak cerita tentang apa ni? Untuk design dia. Okay, apa komen Cik pasal design? First kali masa dia launch tu hari tu, memang kita tengok memang nampak sporty lah. Dan mata aku sebenarnya tertumpu kepada ni. Ada winglet. Ada winglet. Pada aku dia ada satu ciri-ciri sporty yang orang kata apa, menyerlahkan lagi lah design depan dia, especially selain daripada lampu LED ni memang ramai pakai. Ya, betul. Kan? Jadi design dia depan tu nampak macam motorsport. Ya, betul. Dan satu lagi untuk winglet ni, dia sebenarnya ada fungsi. Fungsi dia meningkatkan lagi ciri aerodinamik dia. Ciri-ciri aerodinamik dia. Betul. Even tu dia bukan dah betul kita nak performance laju sangat, tapi dah cukup dah kan. Pada aku memang dia punya design dan dia punya orang kata apa, keguna pakaian memang sangat-sangat kena lah untuk berada depan ni kan. Okey, harga dia berapa ni? Kau cakap murah. Berapa ni? 7,999. Harganya bawah 8,000 dah silap saya. Sekitar 8,000 lah. Sekitar 18. Bukan 18 ya. Harga dia sekitar 8,000 saja. 8,000 betul. Sebenarnya kawan saya tak ada dah orang kata apa, dapat test selama mana Rizwan. Aku test sekejap je, tapi memang puas hati lah. Itu nanti aku share apa yang aku puas hati. Okay. Untuk saya pula, dari segi dia punya design ke bentuknya, saya tak nak komplain lebih. Dia nampak kelainan. Tak nampak baru. Dan dia punya design dia tu memang kena dengan cita rasa anak muda. Kalau untuk aku Riz, kat dalam bandar aku suka lah. Untuk kembali jauh memang tak boleh lah. Sebabnya kau faham lah, kaki aku panjang, tu dia terlihat berunjuk. Tapi untuk kau, aku tengok tadi okey. Okey, macam untuk saya dah bawa jauh. Berapa kilo tu? Dah lebih daripada 200 ke 300 macam tu lah. Jauh. Dah try daripada Pusing Selangor ni. Okey. So untuk saya buat tak ada masalah. Dan untuk riding position memang sangat santai, selesa. Everything macam nak tunggang dalam bandar pun selesa, nak tunggang jauh pun selesa. Betul. Dalam bandar memang aku suka. Dia lincah. Lepas tu untuk lantai pemijat dia tu taklah kecil sangat untuk kaki saya. Kau kaki saya apa? Saya kaki dalam 8 je. Aku 8. Aku 11. Sebab kalau macam saya nak ke depan sikit pun boleh, nak ke belakang sikit pun boleh kan. Sebab bila aku naik tadi, kalau macam kakiku memang position biasa, saya tak ada masalah kawan-kawan. Tapi kalau saya nak melunjur tu memang tak dapat lah. Tapi ini memang untuk kawasan urban pun. Ya, betul. It's not designed for travelling kan. Ya, betul. Apa tu, tapi ada tapi dia. Brake dia Riz. Masya Allah. Brake dia memang sedap gila. Brake dia memang best. Memang padu betul lah. Salah satu yang memang ciri yang sangat aku suka pada motor ni, brake dia lah. Dia pakai disc brake depan belakang kan. Depan belakang dia pakai disc brake. Waktu power tu, takut tarik jadi kan memang memang sedap lah. Lepas tu, bila kita nak berhenti kat situ, dia berhenti kat situ. Dia tak ada rasa macam terlajak ke terkunci ke. Tadi aku pun santai kan, aku laju tadi kan, brake kan. Memang macam apa, tepat lah brake point yang aku nak tu. Lepas tu satu lagi, untuk motor ni, dia punya sistem ABS depan dan belakang ada. Dual channel, dui saluran. Okey. Lagi satu Riz, dia punya tayar dia depan belakang pakai 14 kan? Tayar 14. Tapi lebar dia beza lah. Sangat-sangat sesuai Riz untuk motor ni, untuk karakter ni. Even tu aku ni hanya besar ni kan, memang pun dapat naik motor ni sangat-sangat santai, especially masa kat corner tadi. Kapasiti enjin dia antara skuter yang paling besar dalam kelas dia. Satu dalam 175cc. Ya, 175cc. Yang padu lah. Cumanya kalau macam dah dekat kuasa puncak, dia macam
taklah nak kata laju sebab dia pakai CVT kan. yes. Kau dapat berapa top speed? Top speed saya dapat dalam 1314 macam tu lah. Tapi lagi satu memang kau jenis bawa penunggang santai. Saya sebenarnya lebih suka santai. Ya. Kalau kawan-kawan jumpa lah Rizwan dekat atas highway, dia memang seorang penunggangnya sangat santai. Dia lebih kepada biar lambat asal selamat. Okey Rizwan, ada tanya sikit dari ruang barang di bawah seat dia. Okey, untuk ruang bawah seat muatlah untuk sebuah helmet. Sebuah helmet okay. Sebuah ke sebiji? Kita cakap style biasa lah. Lepas lah sebiji helmet. Lepas untuk sebiji helmet. Jadi even tu walaupun kita letak sebiji helmet, dekat bahagian belakang dia tu ada lagi ruang. Kalau macam kita letak baju hujan, karipap ke apa kan. Kau suka karipap kan? Karipap suka. Okey. Kalau macam nak letak barang-barang kecil ke boleh lah. Tapi kalau nak letak beg dengan helmet sekali memang tak muat lah. Yelah, tapi kalau kita travel, okay, walaupun dia bukan travel lah kan, tapi sebabkan kau dah pergi tingkat 300km, jadi kita anggaplah Rizal sebagai penggemara muda lah kan. Kau letak barang kau untuk 2 hari semalam lepas. Kalau untuk sehari apa? Jangan gagap. Kalau untuk 2 hari semalam lepas. So dia sampai, kau bawa keluar beg kau, tak hari malam tu. Kan? Sebab nanti nak keluar pergi beli jajan nanti sebelum tidur kat hotel. Cumanya dekat bahagian ruang kompartmen kat depan, dia macam limited. Terlalu limited, terlalu terhad. Sebab kita boleh muat satu telefon je. Okey, nak tahu sikit. Dekat ruang barang kat depan tu, selalunya kau letak apa? Kalau macam saya lah, kadang saya tak kunci. Kunci dengan dompet. Kat depan ni? Kau tak tertinggal ke? Takut tak takut tertinggal? Tak takut lah. Aku tergagap-gagap tadi. Aku selalu letak kat depan ni, aku selalu letak benda yang untuk aku hilangkan ngantuk. Time air lepaskan. Kalau macam air tak lepas yang ni. Dia memang kecil. Memang kalau kita masuk handphone, memang muat-muat letak handphone kat atas tu. Sebab dekat bawah tu dia ada macam soket USB. I see. Jadi tu dia boleh sama dengan soket USB. So atas handphone, kita beli soket USB yang pendek, macam cantik lah. Kalau kita masuk memang ngam-ngam untuk telefon. Okey Rizwan, apa tu sebenarnya masa hari pelancaran tu, Cik Asri ceritakan tentang satu daripada ciri penting yang ada pada AX200 ni, iaitu dia punya panel meter dia jenis touch screen. Mana nak dapat mana nak dapat dia meter jenis digital. Tapi selalu kalau kita tengok TFT kan, dia boleh touch screen. Tapi untuk meter digital ni dia boleh touch screen. Tapi dia punya touch screen ni tak adalah semua. Betul. Dia untuk apa tadi? Dia untuk bacaan? Dia untuk bacaan macam tahap kelajuan. Dia ada certain meter kan. Lepas tu dah satu lagi, dia ada ada switch untuk kita matikan traction control ataupun kita hidupkan sistem traction control. Okay, macam saya cakap tadi, untuk paparan meter digital ni dia boleh touch screen. Caranya senang je. Okay, dekat sikit Okay, kalau macam kita tekan macam ni, dia macam tak ada function kan. Dia sebenarnya kat set ni tekanlah lama. Dia dah berkelip ni, bila dah berkelip baru kita boleh adjust. Macam ni yang sekarang trip B. Okay, dia dah pertukaran. Kalau yang ni jarak keseluruhan perjalanan. Yang ni trip A, yang ni trip B. Lepas tu satu lagi kat sini sebenarnya dia ada lampu traction control. Sekarang ni tadi kita dah matikan. Kalau macam kita nak hidupkan balik kan, tekanlah lama kat set ni. Okay, dia dah berkelip, tekan lagi sekali dah lama. Lepas tu nampak tu, lampu traction control dia dah dihidupkan semula. Lagi satu, aku ni suka dia punya suspension kan. Sebab aku kan berat kan. Jadi even though aku berat, suspension belakang tu dia memang bukan setakat dia berjaya menampung, tapi juga dia orang kata apa, membantu aku boleh bergerak bebas dan juga boleh orang kata apa, pengendalian di kawasan selekor tu dengan lebih selesa. Kawan-kawan semua kena faham saya ni berat kan. Mungkin you all semua selalunya memang dah layangan cantik-cantik kan. Untuk saya lain pula untuk suspensionnya. Dan motor ni di depan pakai fork telescopic, dan belakang dia guna penyerantar spring. Berganda, ada tap tank. Untuk macam keras kan? Dia bagi saya lah, dia tak terlalu keras, dia tak terlalu lembut. Tapi kalau macam kita lalu dekat jalan yang banyak lubang, banyak macam tak rata, memang rasa jugalah dia punya proses hentakannya tu macam keras sikit lah. Tapi benda ni lah, tapi apa? Tapi kalau macam nak layan selekor, best.
Tentang orang kata apa, tahap redaman tu kawan-kawan. Saya selalu memang orang kata apa, experience saya naik motor sekian dengan experience Rizwan naik motor sekian beza. Sebabnya saya berat dan saya tinggi. Rizwan rendah sikit juga ringan banyak. Jadi dia kata, sebenarnya keras abang. Aku tak rasa sesuai untuk aku. Jadi mungkin dia bergantung kepada berat. Ya, mungkin bergantung juga pada berat seseorang. Itu untuk saya lah. Tapi sebenarnya untuk suspension dia tak adalah terlalu keras. So untuk aku memang sesuai. Untuk aku setting daripada OEM ni, daripada standard punya suspension depan belakang ni, untuk aku kena lah, dah cukup lah. Mungkin untuk kau rasa keras kan. Ya betul. Lepas tu untuk dia punya kunci dia pakai smart key. Untuk dia yang ni memang 15.2 Nm off top. Oh, 15.2 meter off top dua tu. So kalau macam nak ride dalam bandar memang best. Betul. Dan aku suka sebabnya dia kata dia senyap lah. Tak ada bunyi CVT tu kuat sangat. Ya betul. Aku rasa kalau even tu motor yang kita pakai ni bukan motor baru. Sebab dia model baru tapi dah ramai kawan-kawan media yang dah test. Macam itu pun bunyi dia memang still lembut tadi. Ya betul. Kau faham lah kawan kita media lain memang dapat memang Dia orang lagi power daripada kita. Dia orang memang dah test motor ni. Memang padu. Tapi even tu bila kita bawa still motor ni sangat-sangat lembut. Kan? Itulah dia, memang respect lah dari segi tu. Untuk lampu depan jenis LED, lampu belakang pun jenis LED. Okey. Memang turangan untuk waktu malam memang cukup terang. So lampu signal dia integrated sekali dengan lampu belakang ataupun dia memang tak asing? Dia atas ni kan? Atas. Ada kita Rizwan, aku nak bukan nak puji, tak komen lah. Okay, dari segi kualiti jahitan dia punya seat tu nampak kemas. Material dia tu tak licin. Ya betul. So bila kita corner tu, memang kita bukan nak corner begitu lapat-lapat, tapi kita corner tu rasa macam melekat elok. Okay, untuk motor ni dia bukan saja engine dia besar, tapi dia punya tangki bahan api dia pun besar. Oh ya, betul. Dia bukan 4.5, bukan 5, bukan 6, bukan 8. Tapi skuter ni 10 liter. Betul. Untuk sebuah skuter 10 liter yang besar mat. So dengan kapasiti minyak yang banyak, jadi tak perlulah kita nak setiap kali jalan jauh berhenti. Betul. Tak banyak kali berhenti isi minyak. Tak banyak kali berhenti. Tapi kalau nak isi full, bayar lebih lah. Of course lah. Jadi untuk penggunaan minyak pula, dalam 1 liter tu saya try bawa untuk ride santai boleh pergi dalam satu tangki. Tak apa, 1 liter. Oh, 1 liter, sorry. Penggunaan untuk 1 liter minyak dalam 40 km. Itu untuk santai. Tapi kalau macam kita bawa lebih daripada 100 untuk bantai, untuk kita bantai nak bawa lebih daripada 100 kmj dalam 30 km lah. 1 liter. Kalau macam untuk secara keseluruhannya dapat 350. Lebih daripada 350 km. Oh, dapat lebih. Dapat lebih. Kalau macam santai-santai lah. Okey lah, aku nak komen banyak tu sebab aku tak bawa sejauh mana aku bawa. Jadi experience saya ni untuk jarak yang sangat-sangat sikit dan juga untuk jangka masa yang pendek, itu dah pandangan aku terhadap QJ Motor AX200 ni lah, Rizwan. Saya rasa setakat ini sajalah perkongsian kita tentang QJ Motor AX200S. Bagi mereka yang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang share, tekan butang like, dan juga jangan lupa bagi mereka yang belum lagi subscribe channel Roda, tekan butang subscribe kat bawah tu, cuma saja. Cuma je. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng supaya every time kita upload video baru jangan dapat notifikasi kan. Jangan lupa juga layari www.roda.my untuk dapatkan segala informasi tentang warta, tentang berita, tentang padu uji semua di sana, di laman web kami di sana. Dan juga kat sana ada banyak link yang boleh terus anda tekan link tu pergi kepada contohnya Honda, Yamaha, Enforce. So dari situ boleh pergi terus ke sana untuk lihat model-model dan segala promotion yang ada melalui website tu kan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kemana saja kalau korang pergi, jangan lupa patuhi undangan raya, menunggulah dengan berhemah dan sentiasa berwaspada. Okey, kita harapkan korang semua dapat pergi, dapat kembali bersama keluarga dengan selamat. Okey, jumpa lagi.